Ali sedang belajar matematik. Cikgu menunjukkan satu segitiga, tapi bagaimana nak cari panjang sisi atau nilai sudutnya? Di sinilah teorem Pythagoras dan nisbah trigonometri membantu. Macam mana nak tahu sudut dan panjang sisi segitiga? Kita perlukan cara untuk menghubungkan sudut dan sisi segitiga bersudut tegak. Jawapannya, gunakan formula SOH-TOA. Sin, kosin, dan tangen. Tiga kunci penting dalam menyelesaikan segitiga bersudut tegak. Contohnya, jika sudut ini 30 darjah dan kita tahu panjang sisi hipotenus, kita boleh guna sin 30 sama dengan setengah untuk cari sisi bertentangan. Trigonometri bukan untuk dalam kelas saja. Ia digunakan dalam bidang kejuruteraan, seni bina dan pengukuran dunia sebenar. Dengan nisbah trigonometri, awak boleh selesaikan pelbagai masalah segitiga. Hebat, kan? Mari teruskan belajar dan jadi pakar dunia.